Waktu siaran telah berubah. Berikut adalah jadual rasmi perlawanan antara Johor Darul Ta'zim dan Vissel Kobe pada perlawanan penentuan AFC Champions League Elite 2025-2026. Perubahan jadual perlawanan melibatkan dua kelab gergasi Asia, iaitu Johor Darul Ta'zim dan Vissel Kobe, telah mencuri perhatian peminat bola sepak serantau. Aksi yang dinanti-nantikan dalam kempen AFC Champions League Elite 2025-2026 itu kini mengalami pelarasan waktu sepak mula berbanding jadual asal yang diumumkan sebelum ini. Pengumuman perubahan tersebut dibuat selepas pihak penganjur melakukan penyesuaian terhadap kalender pertandingan. Situasi seperti ini bukan sesuatu yang luar biasa dalam kejohanan peringkat benua, khususnya apabila melibatkan faktor logistik, penyiaran dan penyelarasan waktu antarabangsa. Mengikut kemas kini terbaharu, perlawanan berkenaan akan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026. Waktu sepak mula telah ditetapkan pada pukul 8 suku malam waktu tempatan, sekaligus berbeza daripada perancangan awal yang pernah tular dalam kalangan penyokong. Perubahan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada perancangan penyokong yang ingin hadir ke stadium mahupun menonton secara siaran langsung. Ramai peminat perlu menyusun semula jadual harian mereka agar tidak terlepas aksi penting tersebut. Bagi penyokong setia Johor Darul Ta'zim, perlawanan ini amat signifikan kerana ia melibatkan saingan di pentas elit Asia. Pasukan yang sinonim dengan gelaran Harimau Selatan itu sentiasa meletakkan sasaran tinggi setiap kali beraksi di peringkat antarabangsa. Dalam masa yang sama, Vissel Kobe juga hadir dengan reputasi besar sebagai antara kelab ternama Jepun. Kehadiran mereka dalam pertandingan ini menjanjikan saingan sengit dan taktikal yang menarik untuk disaksikan. Penetapan waktu baharu pada tengah hari mungkin memberi cabaran tersendiri kepada kedua-dua pasukan. Faktor cuaca dan suhu boleh mempengaruhi corak permainan, sekaligus menuntut tahap kecergasan yang optimum daripada para pemain. Dari sudut penyiaran pula, perubahan jam tayang ini membolehkan pihak televisyen dan platform penstreaman membuat penyelarasan siaran secara lebih efektif. Ia juga berpotensi menarik jumlah penonton yang lebih besar bergantung kepada zon waktu negara masing-masing. Penyokong di Malaysia dan Jepun pastinya mahu memastikan mereka mendapat maklumat tepat berkaitan jadual terkini. Justeru, rujukan kepada pengumuman rasmi kejohanan amat penting bagi mengelakkan kekeliruan. Walaupun berlaku perubahan masa, tumpuan terhadap mutu perlawanan tidak akan terjejas. Kedua-dua pasukan dijangka menurunkan barisan terbaik demi memburu tiga mata penting dalam saingan peringkat kumpulan. Secara tradisinya, pertembungan kelab Malaysia dan Jepun sering menghadirkan aksi berintensiti tinggi. Disiplin taktikal pasukan Jepun digabungkan dengan semangat juang tinggi wakil Malaysia sentiasa menghasilkan perlawanan yang dramatik.
Johor Darul Ta'zim dilihat mempunyai kelebihan dari segi pengalaman beraksi di kejohanan ini dalam beberapa musim kebelakangan. Namun, Vissel Kobe pula memiliki kekuatan teknikal dan organisasi permainan yang tersusun. Perubahan jadual juga membuka ruang kepada pasukan untuk melakukan penyesuaian strategi latihan. Jurulatih kedua-dua pasukan pasti menilai semula perancangan taktikal berdasarkan waktu sepak mula yang baharu. Bagi para penyokong, apa yang paling utama ialah memastikan mereka tidak terlepas detik sepak mula pada pukul 8 suku malam. Sokongan padu, sama ada di stadium atau di hadapan skrin, tetap menjadi pembakar semangat buat para pemain. Kesimpulannya, walaupun jam tayang perlawanan antara Johor Darul Ta'zim dan Vissel Kobe telah berubah, keterujaan terhadap aksi ini kekal tinggi. Perlawanan tersebut dijangka menjadi antara tumpuan utama dalam AFC Champions League Elite musim 2025-2026 dan berpotensi mencipta satu lagi episod menarik dalam sejarah persaingan kelab Asia.